Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat, kasih sayang, kurniaan, taufik dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tinggal larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi bagi kita peluang untuk sama-sama kita islah, kita baiki diri kita. Kita setiap hari kita, Allah Ta'ala bagi modal nyawa kan. Kalau orang niaga, dia akan tahu nak manfaatkan modal dia, dan macam tu juga ini Allah Ta'ala bagi kita modal nyawa kan. Selagi kita ada nyawa ni, maka kita masih lagi ada peluang untuk kita islah diri kita, islah keluarga kita, islah kawan-kawan kita. Dan kita akan sambung kitab yang kita baca. Kita dah sampai pada bahagian Babu ma ja'a fi taghyiril munkari bil yadi au bil lisani au bil qalb. Bab Al-Imam Tirmizi datangkan bab pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang mengubah perkara-perkara jahat dengan tangan atau dengan lidah atau dengan hati. Hadis ni dibawa juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahih beliau dan disyarahkan dengan panjang lebar, syarahan yang sangat-sangat bermanfaat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi bawa satu nasihat yang insya-Allah kita akan sama-sama tengok apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Dan kita pun sebelum ni kita dah sentuh juga sikit tentang isu amar ma'ruf nahi munkar, dan kita akan tengok hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi. Dan juga kita akan tengok syarahan daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini Imam Tirmizi wa bihi ilayhi qala haddathana Bundar qala haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddathana Sufyan an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab qala أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان خلفت السنة، فقال يا فلان ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلينكره بيده، وفي رواية فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Hadis yang diriwayatkan daripada Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab meriwayatkan hadis ini. Dalam riwayat Muslim juga lalu jalur Tariq bin Shihab daripada Abi Sa'id al-Khudri. Apa beliau berkata? Qal awwalu man qaddama al-khutbah, orang yang pertama yang telah mendahulukan khutbah. Khutbah apa ni? Khutbah salat hari raya. Khutbah salat hari raya. Kalau kita salat hari raya, salat dulu ke khutbah dulu? Salat dulu lah kan, kemudian baru khutbah. Tapi di zaman Marwan, beliau telah bawa khutbah awal sebelum salat hari raya.
Dan disebutkan Imam Nawawi menyatakan ada berapa riwayat yang kata Umar pun pernah buat demikian, disebabkan dia nampak bahawa lepas salat ni orang semua balik. Tapi riwayat-riwayat ni semua tak sahih, tak benar. Sebab apa? Sebab kita akan tengok selepas pada ni apa dia, bila Marwan awalkan khutbah sebelum daripada salat, maka seorang lelaki telah bangun. Faqal, maka dia berkata kepada Marwan. Marwan ni siapa? Pemerintah pada ketika itu. Khalafta sunnah, engkau telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka daripada perkataan ni, daripada perkataan lelaki ni, khalafta sunnah, kata Imam Nawawi, kita dapat faham bahawa daripada zaman sebelum lagi zaman Marwan, zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini semua adalah istiqrar, telah berlaku penetapan bahawa salat khutbah hari raya datang selepas salat hari raya. Oleh sebab itu lelaki ni dia berani untuk mengingkari Marwan. Memang ketika tu orang tahu bahawa salat hari raya ni sebelum khutbah. Nah, kemudian khalafta sunnah, lelaki ni bangun, dia kata khalafta sunnah. Maka dekat sini ada beberapa tambih, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil bahawa sebelum tu kita baca dulu. Faqala ya fulan turika ma hunalik. Marwan kata yang tu anda tak pakai dah tu kan, dah turika ma hunalik, tu orang dah tak applicable lah kan, tak suitable dah, orang dah tak pakai dah tu kan. Kata Marwan macam tu. Maka faqala Abu Sa'id, amma hadha faqad qadha ma alayh. Orang ni dia telah buat tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia? Dia bukan pemerintah, dia tak ada kuasa. Maka yang dia boleh buat adalah bil qaul, dengan dia cakap benda tu salah. Dia kau buat ni salah, sunnah bukan macam ni. Dia telah tanggungjawab dia, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia telah selesaikan tanggungjawab dia. Adapun mungkin akan datang iskal, akan datang assumption bahawa kenapa Abu Sa'id Al-Khudri tak mengingkari dulu kan, kenapa orang ni datang dulu. Abu Sa'id Al-Khudri tak buat nahi mungkar dulu kan. Okey, itu ada beberapa jawapan yang diberikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Antaranya macam-macam jawapan yang kita boleh bagi. Antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri datang lewat kan? Jadi bila dia tengok dia datang, lelaki tu pun dah bangun, dah bagi tahu dekat Marwan. Ataupun Abu Sa'id Al-Khudri nak bagi tahu, cuma lelaki tu telah mendahului Abu Sa'id Al-Khudri, as-sahabiyun jalil. Nah, dekat sini ada beberapa tambih. Lelaki ni buat apa? Lelaki ni telah buat nahi mungkar terhadap amalan yang menyalahi sunnah. Amalannya menyalahi sunnah. Kalau kita tengok kan, salat hari raya sunnah, dan sunnah muakkad lah kan. Kemudian khutbah hari raya pun sunnah. Maka bila dia terbalikkan perbuatan tersebut yang tak sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi, sahabat, maka dia telah mengingkari. Maka dekat situ sahabat mereka ni, para tabi'in, dia sangat-sangat ihtimam, sangat-sangat ambil perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Apatah lagi ini mungkin kita for the sake of argument kan, kita nak kata okey, salat sunnah hari raya ni memang ringan pun kan. Nabi lepas habis salat hari raya pun Nabi dah bagi tahu dah, okey, siapa nak duduk, kau duduk dengar khutbah. Siapa tak nak dengar, kau tak payah dengar kan, kau boleh balik. Memang datang dalam hadis yang sahih. Nabi tak emphasize, Nabi tak marah, Nabi tak kata siapa tak dengar dia bukan umat aku dan sebagainya. Tapi dekat sini sahabat tu telah mengingkari sesuatu yang Nabi tak beri
penekanan, tak beri ancaman dan sebagainya, kan? Jadi kita boleh faham, apatah lagi kalaulah para tabi'in, para sahabat, diorang nampak amalan umat Islam hari ini yang jelas-jelas banyaknya telah menyelisihi sunnah. Bukan sunnah yang biasa-biasa, sunnah yang Nabi kata, kau jangan ikut orang kafir, kan? Kau kena berselisihan daripada orang kafir, kan? Kau kena biarkan janggut kau, kan? Biarkan janggut. Ni semua ada jelas-jelas Nabi beritahu. Hadis Bukhari dan apa lagi hadis. Janggut kena panjangkan janggut, biarkan janggut, jangan usik dia, kan? Elok-elok cantik-cantik, kan? Khaliful musyrikin, khaliful yahud, kan? Kau kena jangan ikut orang kafir, jangan ikut orang musyrik, kan? Dia ni dia telah mukhalafah fitrah, bersalahan dengan fitrah, kan? Hadis-hadis ni Nabi bagi tahu dalam hadis yang Nabi kata apa dia? Nabi kata ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang bawah daripada kuku lali maka api neraka tempat dia. Ini hadis sahih ni. Walaupun ada pembahasan fiqh, tapi nak beritahunya ada hadis-hadis macam tu yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi jelas lah, kan? Kalau tabi'in, sahabat, dan tengok keadaan macam ni, oleh yang demikian maka kita cuba untuk amalkan sunnah-sunnah ini yang memang jelas-jelas ada hadis Bukhari, Muslim, ada hadis-hadis yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba amalkan. Sebab apa? Dekat sana ada kejayaan bukan untuk orang lain tapi untuk kita dunia akhirat. Dan umat pun akan maju bila semua datang kepada sunnah. Dan agamanya akan nampak cantik, elok, dan akan nampak sahabat tu bersusah payah dia orang kalau boleh kita panggil apa, semua yang Nabi buat tu dia orang nak ikut. Abdullah bin Umar, kita pun dah cerita banyak kali lah, dia ambil kaki unta dia kenderaan dia, tunggangan dia tu, supaya unta dia pijak tempat yang unta Nabi pijak. Itu dahsyat tu, kan? Sampai tahap tu kalau kita apa kena lalu je lah, memang unta tu akan pijak ke situ. Tapi maksudnya sahabat punya keadaan, kan? Syadidul ittiba' at-ta'assi bin Nabi, dia nak sangat-sangat ikut. Maka apatah lagi hadis-hadis yang ada dekat sana, wa'id, ancaman, kan? Tentang mereka yang buat bersalahan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sunnah, insya-Allah cantik, elok, kan? Agama kita nampak cantik sebab memang Allah Ta'ala hantar Nabi untuk terangkan agama. Okey, kemudian faqala Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, amma hadza faqad qadha ma ali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia, man ra'a munkara. Riwayat yang lain macam riwayat dalam Sahih Muslim ni, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Man ni kita panggil sebagai li ta'mim, siapa sahaja, kan, yang melihat kemungkaran hendaklah dia falyughayyirhu bi yadihi, dia cegah dengan tangan dia. Fa illam yastati', kalau tak boleh dia cegahlah dengan mulut dia, bagi tahu kat orang tu, kan, apa yang dia buat ni salah, kan, haram, berdosa, bagi tahu dengan baik-baik, kan. Ulama Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad bagi tahu fiqh tentang hadis ni, kan. Dia ada berapa hadis ni, ada berapa kita panggil level, kan. Orang yang level pertama, kalau dia ada dekat level tu, dia step down, dia kata tak apa dah, aku mungkin tak boleh kot, tapi dia memang dekat level tu. Contohnya penguasa lah, orang yang ada kuasa, yang boleh direct pergi cegah benda tu, tapi tiba-tiba dia nak dekat level orang yang cegah dekat hati dia. Yang tu dia telah buat satu dosa. Dia telah buat dosa, dia telah step down dari sepatutnya dia dekat level situ, kan. Penguasa yang boleh cegah dan nak buat apa kemungkaran, tapi dia tak buat, maka dia telah berdosa. Kemudian fa illam yastati', kalau satu orang tu macam tadi rajul ni, dia bukan ada apa-apa kerajaan, dia tak ada apa-apa jawatan, yang dia hanya boleh bagi tahu, dia bagi tahu dengan lisan dia,
dengan lidah dia. Kemudian fa in lam yastati', kalau satu orang tak boleh juga, kalau dia rasa kalau aku bagi tahu ni memang aku kena pukul, aku kena bunuh, yang tu janganlah dia bagi tahu. Dia benci dalam hati, fa bi qalbi, benci, kena benci maksiat. Kalau satu orang tengok maksiat dia tak benci, bahaya. Sebab Nabi kata apa? Wa dzalika adhaful iman. Benci dekat hati ni itu iman yang paling lemah. Tapi kalau satu orang tengok maksiat dia tak benci, dia rasa tak ada masalah lah, kan? Tu tak tahulah. Ada riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika khardalatun minal iman. Riwayat yang lain Nabi beritahu, dan di belakang, maksudnya selepas daripada ni tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi. Kalau orang tak rasa benci terhadap maksiat. Okey, ini beberapa ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi bagi tahu satu nasihat, satu kalam, satu statement yang sangat-sangat cantik yang kita kena ambil keberkatan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi sebut dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi kata wa'lam, ketahuilah, kan? Imam Nawawi kata apa? Wa'lam, ketahuilah bahawasanya anna hadzal bab a'ni bab al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar qad di'a aktsaruhu min azmanin mutatawilah. Ketahuilah bahawasanya bahagian amar ma'ruf nahi munkar telah disia-siakan, telah tidak diendahkan min azmanin mutatawilah. Lama dah orang rasa bahawa ibadat ni solat je. Orang rasa agama ni haji, puasa, zakat, apa lagi, umrah, sedekah. Tapi amar ma'ruf orang tak rasa agama. Orang tak rasa ni bukan bahagian agama. Ini bukan something yang sangat-sangat penting, besar pahala dia, besar ganjaran dia, kan? Dia memang tanda orang yang beriman. Imam Nawawi kata orang dah tak pandang. Walam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilatun jiddan. Dan hanya yang tinggal pada zaman ni kesan-kesan rusum qalilah jiddan, yang sangat sikit, kan? Orang dah tak rasa ni satu amalan agama dah. Wa huwa babun azimun. Imam Nawawi kata ni besar benda ni, kan? Ini satu benda yang apa namanya, yang hebat ni, ya kan? Kemudian apa kata Imam Nawawi? Bihi qiwamul amr wa malakuhu. Dengan amal ma'ruf nahi munkar ni, agama akan terpelihara, dan agama akan hidup cantik. Kemudian semua akan hidup kalau orang buat amal ma'ruf nahi munkar. Kan orang dah tak senang-senang nak buat dosa, dah tak senang-senang nak rasa, nak apa, share dia tengah campur lelaki perempuan ke. Orang dah tak rasa bangga dengan maksiat dia, dah tak rasa. Orang akan rasa maksiat tu maksiat, tapi sebab apa, hanya orang rasa orang boleh cabar lagi. Kau orang ni duk sibuk dosa sini, kita orang biasa je, elok je, tak ada apa-apa pun. Ini kalam yang sangat-sangat bahaya, kan? Macam kita tengok dalam Quran banyak, kan? Kalau kita buka juz 11 sampai juz 20 tu, Allah Ta'ala tunjuk cerita tentang macam-macam kaum. Contohnya Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala kata, watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqawmihi ya qawmi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Kata Nabi Nuh AS, ya qaum, wahai kaum aku, kalau kau rasa aku punya inkan kabura alaikum maqami, aku duduk dengan korang ni, aku duduk cerita kau pasal syurga neraka ni, kabura alaikum,
susah sangat kau nak dengar kan. Fa'alallahi tawakkalt, aku tawakal dengan Allah Ta'ala. Fa'ajni'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakunu 'alaikum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun. Kemudian kata Nabi Nuh AS, kau tak ada masalah, kau buatlah apa kau nak buat dengan kau punya idols worshippers tu, kau punya associate partners dengan Allah Ta'ala tu, kau punya berhala kau tak payah nak sembunyikan apa yang kau nak buat dekat aku, kan kau buat je. Kemudian kau buat dekat aku, wala tunzirun, kau tak payah nak tangguh-tangguh lagi dah. Ya, nah. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Fakadzabu, mereka telah dustakan Nabi Nuh AS. Kemudian Allah Ta'ala hantar azab. Fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina. Kami telah selamatkan Nabi Nuh AS dan kami telah tenggelamkan dia orang ni. Sebab apa? Sebab dia orang rasa dia orang cabar Allah Ta'ala. Kan rasa wa yaquluna mata hadzal wa'd, bila nak datang ni kau kata azab Allah Ta'ala, tengah tunggu ni kan bila nak datang. Dia dah mula cabar Allah Ta'ala. Maka ini adalah kaum-kaum yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Quran supaya kita ambil pengajaran. Kan, bukan kita buat. Dan Allah Ta'ala dah rahmati dan umat Nabi SAW ni Allah Ta'ala bagi masa kan, supaya kita boleh bertaubat. Okey, kita sambung. Imam Nawawi sebut, kita ada lagi 10 minit kot. Okey, apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Wa idza kathura amma al-iqab salih wa talih. Kalau mungkar ni dah berluasa, maka azab Allah Ta'ala tu akan kena kat semua orang. Orang salih ke, orang tak salih ke, orang yang pious macam mana pun, Allah Ta'ala akan kena kat azab. Apa firman Allah Ta'ala? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala kata kau kena jaga-jaga daripada azab Allah Ta'ala yang bukan hanya akan kena dekat orang-orang zalim sahaja, orang lain pun akan kena juga. Dan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kemudian kata Imam Nawawi, wa idza lam ya'khudhu ala yadi zalim, kalau satu orang tak buat nahi mungkar, tak pegang tangan orang-orang zalim ni daripada dia orang jangan buat kezaliman, au syaka ay ya'ummahumullahu ta'ala bi'iqabih, Allah Ta'ala akan umumkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang zalim, macam-macam orang-orang zalim yang ada, macam-macam cara dia zalim, macam-macam cara kan. Oleh yang demikian kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Imam Nawawi bawa firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Takutlah orang yang menyalahi perintah Allah Ta'ala ni, an tusibahum fitnah, akan kena ke atas mereka ni fitnah ataupun azab Allah Ta'ala yang pedih akan kena dekat dia orang. Dan kemudian kata Imam Nawawi, fayambaghi li talibil akhirah was-sa'i fi tahsil ridha Allah azza wa jalla an ya'taniya bihadzal bab. Orang yang nakkan akhirat, orang yang beriman dengan akhirat, orang yang nakkan pahala, orang yang nakkan redha Allah Ta'ala, an ya'taniya bihadzal bab, dia kena sungguh-sungguhlah, kenalah bagi perhatian dekat amar ma'ruf nahi munkar ni. Dia kena bagi perhatian, buat dekat circle dia dulu, kan, bagi tahu yang kalau anak-anak dia yang ada saudara mara dia kan tak tutup aurat, buat maksiat terang-terangan, bagi tahu lah haram, bagi tahu dengan elok-elok, dengan lembut-lembut. Oh kan, kita orang Islam, kita kata Allah Ta'ala, bagi tahu elok-elok kan. Yang penting kita cakap, kita tahan dia sekejap kan, kita duduk dengan dia, kita bagi tahu kan, tak perintah Allah Ta'ala kan. Fa'inna, kenapa kata Imam Nawawi? Fa'inna naf'ahu 'azim, kerana manfaat dia sangat besar. La siyama wa qad dhahaba mu'azzam, kan, especially terutamanya bila orang dah tinggalkan
nahi amar ma'ruf nahi munkar. Wa yukhallis niyyatah, dan orang yang buat ni dia kena ikhlaskan niat dia. Wala yuhadinu man yunkiru alaihi lirtifa'i martabatih. Janganlah dia rasa bahawa okey, aku buat amal makruf ni supaya nanti orang sanjung aku kan, orang pandang aku tinggi kan. Fa inna Allah ta'ala qala wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Orang yang kita buat amal makruf ni untuk siapa? Kan ini bukan agama kita. Ini agama Allah Ta'ala, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kita buat ni untuk siapa? Kita buat untuk Allah Ta'ala. Kita nak takut buat apa? Allah Ta'ala kata apa ni? وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Pasti Allah Ta'ala akan tolong orang yang tolong agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak harap pun Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, Allah Ta'ala tak perlukan pertolongan kita. Tak. Allah Ta'ala tak harap pun agama kita ni, agama Allah Ta'ala nak dibantu oleh kita, tak. Tapi kita yang berhajat kepada agama Allah Ta'ala. Kita yang nak kelebihan yang ada dekat dalam agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tinggikan agama ni, Allah Ta'ala boleh hancurkan kita hantar umat yang lain. Boleh. Kan Allah Ta'ala tak dependent dengan Allahus Samad. Kan? Tapi kita nak dapat manfaat daripada kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Wa qala ta'ala wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Orang yang berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, maka dia telah diberikan hidayat kepada jalan yang lurus. Kan? Antara banyak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang kawan rapat ni. Siapa ni? Yang kau sibuk sangat dengan diorang ni, kau harapkan diorang ni lah boleh majukan dunia ni, boleh buat macam-macam ni. La tattakhidhu bitanatan min la ya'lunakum khabala qad badatil baghdha'u min afwahihim. Diorang sebenarnya nakkan apa? Nakkan orang ni musnah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Diorang dan kalau kau kena musibah, diorang gembira. Kan? Diorang lah orang paling gembira sekali. Kan? Waddu ma'anitum. Surah Allah Ta'ala kata waddu ma'anitum. Diorang suka kalau musibah terkena kat orang Islam. Kan? Qad badatil baghdha. Dekat mulut percakapan diorang lagi kita dah tahu diorang ni punya tak suka dengan Islam. Percakapan diorang. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Percakapan dia orang je dah buruk dah. Dah memang dia orang tak ada konon-kononnya dia orang nak bantu agama ke, nak bagi kita kata apa panggil dia, bagi preference kepada orang Islam ke supaya agama ni dapat tegak ke. Tak. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, kata Allah. Daripada mulut dia orang ni boleh tahu betapa dia orang tak sukanya dengan kau orang Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Dan apa yang diorang simpan lagi teruk daripada apa yang diorang cakap. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala beritahu lagi. Tapi hari ni kita duk pergi bangun 3-4 pagi tengok FIFA World Cup. Beli baju orang kafir, pakai lambang syirik, lambang kufur dekat dada orang Islam, tapi pakai lambang syirik. Kumpulan ni, kumpulan tu, kumpulan ni. Macam mana? Kan kita belikan baju anak-anak, apa entah nama, mess up lah, macam-macam nama ni. Letak kat belakang anak-anak. Bawa pergi sana sini, sokong cinta ke orang kafir. Ni bukan macam ni. Kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kau jadikan musuh aku dengan musuh kau sebagai kau punya apa? Kau punya kawan rapat kau. Kan Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa
yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Allah Ta'ala beritahu, kau takkan jumpa orang yang la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini bukan sifat dia. Berkata Allah, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dia cinta musuh-musuh Allah Ta'ala. Ini bukan orang beriman. Dia cinta musuh-musuh Allah Ta'ala. Tampal gambar, tampal macam-macam, mati-matian, duk marah. Orang kata kat tim dia, dia pula marah. Macam tak ada benda yang lebih manfaat. Orang tu tak tahu pun yang kau hidup, yang kau sokong dia. Dia tak tahu kau hidup pun dia tak tahu. Tapi kita punya mati-matian, benda ni dah tudhibul uqul. Orang dah tak waras. Sebab apa? Sebab ni tak ikut syariat, pergi cinta orang-orang kafir. Dengan sebab ikut barat lah, hancur orang Islam. Pergi menari tengah-tengah jalan, orang tengah berhenti, pergi buat ajib. Orang Melayu ada orang Islam kan, elok budak-budak. Sepatutnya budak-budak ni hati bersih, elok, nakkan agama. Tapi hancur. Tak boleh salah orang lain. Sibuk promote barat kenapa? Promote music, promote macam-macam cara nak kononnya nak majukan anak muda lah, apa, hancur. Allah Ta'ala kata pada apa? Allah Ta'ala yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dia ni bukan orang yang beriman dengan hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Walaupun yang diorang cinta tu, yang tu orang kafir, tapi yang dia cinta tu aba'ahum, ayah-ayah diorang, au abna'ahum, anak-anak diorang, ataupun au ashiratahum, ataupun keluarga diorang. Tak, orang kafir tak kisahlah apa hubungan dia sekalipun, kata Allah, itu bukan tanda orang beriman. Kalau dia cinta orang yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka oleh yang demikian kita muhasabah, dan muhasabah elok-elok, kan? Sebab apa? Sebab kita dah lari daripada sunnah. Bila kita dah step away from sunnah, maka orang akan ikut siapa lagi? Orang nak amalkan, orang nak ikut siapa? Kalau kita tak promote sunnah Nabi, apa lifestyle yang dia akan guna selain sunnah? Kita tak emphasize on sunnah, jadi yang lain tu sunnah je, kan? Tak apa dah, orang Islam lah, asal boleh pakai benda, asal kau semayang, kan? Asal kau bayar zakat. Tak. Lifestyle pun agama. Dan kita jangan, kalau tak, orang kan, anak-anak muda Islam akan jauh daripada agama Allah Ta'ala. Bahkan benda ni akan bawa kepada syirik. Saya akhiri dengan satu kisah. Saya tak pasti saya pernah cerita ke tak. Waktu saya ke South Africa 2 tahun lepas, ada youth program dekat Azhar bin Johannesburg. Saya dengar pada Maulana Ridwan Kaji. Dia bagi tahu sana. Dia bagi tahu dekat South Africa ni ada satu orang, dia ni suka sangat satu pemain bola ni, Afrika lah, tak ingat dah saya pun nama dia, orang tiga orang South Africa. Jadi dia kata orang ni, dia ni memang dekat mana-mana muka pemain bola tu, mana-mana muka pemain bola tu, dekat mana luka dia ke, mana duk tampar semua. Satu hari tu, bila dia tengah duduk kat rumah depan TV, tiba-tiba dia sakit dada. Kemudian dia cakap dengan rumah dia, aku nak baring je. Bila dia baring tu, dia suruh rumah dia panggil ambulans lah. Ambulans datang. Dia pun okeylah pergi. Kemudian rumah dia yang cerita ni, dia kata suami aku tengok aku ni macam tengok yang dah tak ada lagi lah depan ni, kan. Tengok yang ni waktu nak berpisah lah ni. Bila sampai hospital semua, hospital call rumah dia sudah datang lah. Kan ni mungkin lah dah nak meninggal lah ni. Bila rumah dia datang, dah hujung-hujung tu,
laki tu tiba-tiba dia bangun daripada katil tu. Dia bangun, dia jerit nama pemain bola ni, lepas tu dia mati. Dia jerit nama pemain bola ni, lepas tu dia mati. Siapa yang cerita ni? Bini dia cerita. Syirik. Akhir kalam, nama pemain bola dah macam idols, orang sembah patung. Ini bukan cerita dongeng, cerita betul. Bila mana? Orang kafir dah masukkan hati cinta orang ni, cinta orang tu. Tak kisahlah kafir tak kafir, tapi kalau kita cinta orang yang bukan atas jalan sunnah, bukan orang atas jalan syariat, habis. Dan benda ni tak mustahil. Kita tengok sekarang pun macam tu. Orang kutuk tim dia marah-marah, tak nak bercakap. Ajib. Orang ajib, something yang kita tak boleh nak fikir, tapi benda ni berlaku. Jadi oleh sebab tu sangat-sangat bahaya. Kita cuba bawa sunnah, kita baca hadis kat rumah, baca ta'lim, hidupkan sunnah. InsyaAllah ta'ala kita usaha sikit, Allah ta'ala akan beri kita taufik dan hidayah, islah kita, keluarga kita, adik-adik kita, masyarakat kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.